Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni saya nak ajar cara macam mana kita nak ambil ukuran bagi diameter kepala kopiah. Yang biasa saya akan dapat lah, kalau biasanya orang akan tanya saya macam mana kita nak ambil ukuran kepala, nak bagi dapat ngam-ngam dengan kepala. Okey, memang agak rumit lah kan kalau kita tak tahu cara nak ambil. Okey, yang pertama-tama sekali yang perlu kita tahu adalah saiz kepala yang tepat bagi setiap pelanggan kita. Contoh macam saya sekarang ni, saya buat saiz 20. Okey, saiz kepala 20 inci. Saiz kepala 20 inci ukuran basic lah, biasa kita ambil cara kasar. Saiz kepala bahagi 4, kemudian tambah dengan 1 inci. Okay, saya ulang. Saiz kepala bahagi 4 tambah 1 inci. Cara apa kata, kasar untuk kita ukur dan dapatkan diameter kepala sahaja. Bukan badan sekali dengan badan kopiah ya. Diameter kepala ni maksud bahagian atas saja. Okey, saya tulis kat sini. Saiz kepala 20 inci merupakan saiz kepala dibahagikan dengan 4 yang merupakan formula asas, ditambah pula dengan 1 inci. Okey, kita akan dapat berapa dia punya diameter kepala. Cukup senang sebenarnya ya. Okey, kadang-kadang kita buat macam ni. Kalau kadang-kadang kita buat macam ni, 20 inci ni bahagi 4, kita guna kalkulator, setengah-setengah tu kalau macam 21 inci, dia akan dapat alamak point, banyak-banyak sangat point, berapa kan. Okey, senang je, kita ambil tali inci kita ni. Okey, ukur sampai 20 inci. Mana dia 20 inci? Okey, 20 inci. Lipatkan tali inci kepada 2 bahagian. Macam ni, 2 bahagian. Okey. Kemudian lipat lagi sekali. Okey, ataupun ambil je yang ujung ni. Lipatkan kepada sini pula. Okey, ini dah dapat. Okey, dapat 5 inci. Okey, 5 inci ni bukan ukuran yang tepat lagi tau, sebab kita belum tambah dengan 1 inci. Kena ingat, lepas kita dapat je yang ini, yang asas ni, kena tambah 1 inci. Jadi diameter kepala bagi saiz 21 adalah 6 inci. Okey, macam saya buat sekarang ni. Ini adalah saiz 20. Kita akan ukur ya diameter kepala. Saya tak mau ambil bucu ke bucu. Jangan letak sini bucu ke bucu. Memang dia akan dapat lebih. Okey, nanti mudahlah cakap buat pasal apa tak sama dengan apa yang saya ajar, apa yang saya cakap kan. Okey, kena ambil dari tengah dia ya, tengah kelopak ni. Ni kita panggil satu kelopak. Okey, nampak tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ada 8 kelopak. Dan satu kelopak. Kelopak ke sini ke kelopak sini. Kita ukur. Okey, saya dapat. Okey, dapat 6 inci. Okey, lebih kurang lah, boleh je. Okey, lebih sikit tu tak apa. Okey, ini formula dia. Ada setengah tu pula macam tak yakin guna formula asas yang macam ni. Ada satu lagi, yang ni kita kena rajin. Maknanya kena rajin ukur keliling saiz kepala kita, saiz kepala pelanggan kita nak tu. Okey, macam ni saiz 20. Saiz 20, kalau jenis yang ukur keliling ni, kita kena ambil kurang 1 inci daripada saiz. Okey, saya ulang. Kalau jenis yang keliling, ukur keliling, kena ambil kurang 1 inci daripada saiz. Contoh macam saya ni 20 inci. Jadi boleh ambil kurang lah, dalam 19 inci ke 19,5 inci ke. Okey, tapi jangan ambil kurang, terlampau kurang pula. Contohnya macam 20 inci, kita ukur keliling tengok dah sampai 17 inci. 17 inci terus buat badan. Okey, memang silap. Tak akan dapat yang saiz 20. Okey.
Okay, contoh macam ni ya. Saya ukur keliling. Okey, dapat ada dalam untuk saiz 20 inci. Okey. Okey. Apa kita dapat? Okey, lebih kurang. Okey. Saya dapat 19 inci. Nampak? Okey, bila kita dah dapat ukuran 19 inci ataupun kita dapat lebih sikit lah, 19 inci 2 hun ke, 19 inci setengah ke, boleh lagi lah untuk saya 20. Okey, kita boleh proses lah buat badan. Ini cara untuk ambil saiz diameter kepala bagi sebiji kopiah. Okey, selamat mencuba. Kalau tak faham boleh tanya lagi. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel. Nanti kita akan belajar lagi, banyak proses lagi untuk kita buat kopiah bagi nampak cantik dan tegak. Bye. Assalamualaikum.